Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran TV PSS SK Pangkalkala. Saya, Humaira, akan membawakan liputan khas mengenai pertandingan kuaya peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Mas yang berlangsung dalam suasana penuh semangat, harmoni dan kreativiti. Pertandingan ini menghimpunkan pasukan-pasukan kuaya daripada sekolah-sekolah sekitar daerah Pasir Mas bagi mempamerkan bakat, disiplin serta semangat kerjasama melalui persembahan nyanyian berkumpulan. Dayung, 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 sampan dayung, 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 sampan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya nak ucapkan Alhamdulillah, syukur kepada Allah di atas kemenangan kumpulan kuaya SK Pangkalkala, dan insya-Allah kami akan cuba yang terbaik lagi membawa nama PPD Pasir Mas ke peringkat negeri Kelantan pada hari Isnin ini, dan doakanlah semoga kami berjaya di pentas final peringkat negeri. Yeay! Tahniah diucapkan kepada semua pasukan yang bertanding atas persembahan yang cemerlang serta kepada para guru pembimbing yang telah bertungkus lumus memastikan kejayaan pasukan masing-masing. Semoga penganjuran pertandingan seperti ini dapat diteruskan pada masa hadapan bagi melahirkan lebih ramai murid yang berbakat, kreatif dan berani menyerlahkan potensi diri. Sekian Warta TV PSS SK Pangkalkala. PK Channel, satu platform 1000 ilmu.